Tidak gah dari atas, kekal sembunyi di bawah tanah. Namun, tanpamu guru, matilah pokok tanpa bertunas. Rebah dalam dunia yang panas. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul dalam majlis penuh makna ini. Majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah SK Kelian Pauh tahun 2025. Bagi tepukan yang paling gemuruh sekali untuk sambutan pada pagi ini. Tak berapa kuat, bagi kuat lagi boleh tak? Baru kita tak tidur. Terima kasih. Bagi menghargai dan meraihkan insan-insan hebat yang telah mencurah bakti dalam membentuk generasi masa depan negara. Cuba anak-anak sekalian pandang kiri kanan depan, tengok wajah guru-guru yang saban hari tidak jemu-jemu mencurah bakti dan ilmu kepada kita semua. Ramai-ramai mengikut saya, kita cakap terima kasih cikgu. Boleh-boleh? 1, 2, mula. Terima kasih cikgu. Sekali lagi, 1, 2, mula. Sekali lagi yang paling kuat, 1, 2, mula. Alhamdulillah, semoga dapat orang kata apa, melegakan hati guru-guru dengan ucapan terima kasih tersebut. Sebab itu saja yang cikgu-cikgu harap pada kita. Bukannya hadiah kereta besar ke rumah besar macam tu cikgu tak nak. Cikgu nak terima kasih ada juga kejayaan kita sendiri. Sebagai yang di-Ketua PIBG, mewakili seluruh ibu bapa, saya ingin menzahirkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan setulus perhargaan kepada semua guru di sekolah ini. Kita sedar tugas mendidik bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi lebih dari itu mencorakkan akhlak, memupuk nilai dan membina masa depan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami di pihak PIBG sentiasa komited untuk terus menyokong usaha para guru dalam mendidik anak-anak kita. Kita percaya bahawa kejayaan pelajar bukan hanya hasil usaha guru dan pelajar sahaja, tapi hasil kerjasama yang erat antara sekolah dan ibu bapa. Bagi menyatakan perhargaan kami dalam bentuk yang lebih mendalam, izinkan saya mendeklamasikan sebuah sajak khas hasil nukilan saya sendiri yang tidak pernah diperdengarkan di mana-mana majlis lagi. Kali pertama, baik-baik kata istimewa ini kedengaran ialah di Dewan Seri Pauh SK Kelian Pauh ini. Saya juga ingin minta keizinan daripada pihak guru besar untuk menggunakan platform ini bagi menzahirkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru yang telah mengajar saya di sekolah rendah, sekolah menengah dan juga universiti, sama ada mereka yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Terutama sekali yang saya sangat cintai pada 2 orang guru pertama saya dalam hidup, iaitu arwah ibu saya dan arwah ayah saya, Hajah Fatimah binti Yusuf dan Haji Ismail binti Abdullah. Pada guru-guru Cikgu Kadir, Cikgu Karim, Cikgu Yaakob, Cikgu Tio, Cikgu Mariam, Cikgu Nima Khendum, Cikgu Yong Anwar, semasa saya belajar di SK Paya Pemban, Kota Baru, Kelantan. Dan Cikgu Wan Zabidah, Cikgu Rosmawati, Cikgu Nik Zaini, Cikgu Wong, Cikgu Rahim, Cikgu Hanafi, Cikgu Nuraini, semasa saya belajar di Sekolah Menengah Putra, Kota Baru, Kelantan. Pada Cikgu Sukardo Winoto, Cikgu Rohana, Cikgu Pawadi, Cikgu Abdullah, Cikgu Uzi, semasa saya belajar di Maktabah Rendah Sains Semara, Berseri Perlis pada ketika itu. Dan seluruhnya ucapan terima kasih pada Cikgu Rohana, Cikgu Omar, Cikgu Saleh, Cikgu Rosini, Cikgu Ibrahim, Cikgu Zubair di Pusat Matrikulasi UUM di MRSM Kulim. Serta pula pensyarah saya di Universiti Utara Malaysia dan Universiti Sains Malaysia yang nama mereka tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini. Jadi khas untuk guru-guru SK Kelian Pauh, saya mendeklamasikan satu sajak bertajuk Tanganmu Menyulam Masa Depan.
Guru, anak-anak kami hadir ke sekolah bukan seperti putisnya kain, tapi penuh dengan tanda tanya. Penuh ragam dan karena, kadang pula banyak main, hilang arah, hilang pedoman. Lalu, kaulah yang sabar melakar garis, menyusun warna, menajamkan bentuk, dari kelam menjadi terang suasana. Guru bukan sekadar mengajar tulis, kira dan baca, tapi guru juga mengajar erti sabar, erti hormat, erti tanggungjawab. Bukan sekadar menyuruh, tapi menunjukkan. Bukan hanya berkata, tapi memberi contoh pedoman. Kami tahu tugasmu bukan ringan, letihmu bukan kepalang, pengorbananmu tidak selalu didendang. Tapi kerana kaulah anak kami, kenal adab, hidup bersebat untuk menjadi insan hebat. Guru, engkaulah akar yang menunjang, tidak gah dari atas, kekal sembunyi di bawah tanah. Namun, tanpamu guru, matilah pokok tanpa bertunas, rebah dalam dunia yang panas. Kau rela menjadi lilin, memberikan cahaya, sinari sekeliling, dengan diri terbakar. Tak siapa yang sedar, rela kau berkorban, walau sakit diri sendiri, demi satu perjuangan. Hari ini kami hulur suara ini bukan sekadar pujian, tapi doa dan terima kasih. Terima kasih cikgu kerana bersabar dengan anak-anak kami, kerana tak pernah putus harapan, kerana terus percaya bahawa setiap anak punya potensi, punya cahaya dan punya masa depan. Dan semua itu bermula dari tanganmu. Guru, semoga Allah merahmati setiap langkah kalian, kerana dari tangan kalianlah maka lahirnya doktor, jurutera, pemimpin dan negarawan. Dan yang paling penting, lahir insan yang mengenal Tuhan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Guru, Guru Pemacu Reformasi Pendidikan, Ilmu di Julang, Budi di Sanjung.